Kalau tandas tu kotor, malam-malam dia akan datang jilat dinding, jilat lantai tandas tu. Jom dengar. Okey, orang Jepun panggil makhluk ni Akaname. Yang lebih kurang maksud dia penjilat kotoran. Badan dia kurus, berwarna merah gelap, rambut dia panjang tak terurus dan mata dia kecil je. Tapi yang unik dia lidah dia. Lidah dia panjang. Okey, Akaname ni dia tak akan muncul dekat tandas yang bersih. Tapi kalau tandas tu lembab, berbau, kotor dan dah lama tak digunakan, dia akan muncul secara senyap-senyap tengah malam. Lepas tu dia akan jilat semua dinding, lantai yang berlumut sampai bersih. Dan dia buat ni bukan sebab dia seorang pencuci tandas, tapi sebab kotoran-kotoran ni adalah makanan dia. Nama Akaname ni pertama kali muncul dalam lukisan dan juga penulisan lama Jepun, iaitu dalam buku Kazuhyaki Yagyo oleh Toriyama Sekien. Zaman dulu, cerita Akaname ni dijadikan sebagai peringatan halus untuk orang zaman dulu jaga kebersihan rumah, khususnya tandas lah. Okay, maybe korang cakap cerita ni dekat Jepun, so hantu ni dia tak akan muncul lah dekat tandas rumah korang. Tapi jangan lupa yang tempat kotor, nak lagi tandas adalah tempat favourite bangsa jin dan syaitan. So, kalau malam-malam tu tandas rumah korang yang dah lama korang tak cuci tu tiba-tiba ada bunyi yang pelik-pelik, maybe ada makhluk yang tengah menyantap dalam tu. Benar atau tidak kisah ini, korang nilailah sendiri. By the way, kalau korang ada kisah seram yang korang nak kongsikan, korang pergi je dekat link yang ada dekat profil aku. Okay, sebelum aku lupa, konten ni aku record menggunakan Infinix GT 30 Pro. So korang rasa macam mana hasil daripada kamera phone ni?